Okay, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, korang nak tahu tak, video kali ni mungkin suara aku akan jadi lagi jelas sebab exhaust aku dah senyap guys. Aku dah pasang balik tabung standard. Aku dah tak boleh tahan pasal dah 2 kali aku kena saman pasal exhaust. Sebelum ni elok je, tapi lately ni aku tak tahulah apa pasal operasi banyak gila. Sampai satu tahap aku baru keluar rumah, depan rumah aku tu ada roadblock, barai weh. So ni bila aku pakai quick shifter, aku tak tahulah orang boleh dengar ke tidak. Aku seorang je lah dapat feel gitu. So bila dah tak ada bunyi exhaust bising, actually aku pakai slip on. Maksudnya tabung tu tabung yang standard, tapi dia punya muffler tu, sebab aku tak suka look yang standard punya muffler buruk. Then aku minta dekat aku tolong masukkan balik yang Ultra Big S10 ni. Cuma muffler je lah. Tapi dari segi bunyi, sound, memang bagi aku dah jadi 95% standard. Tu je yang aku boleh cakap, 95%. 5% tu sikit sangat bagi aku. By the way, malam ni member aku ajak lepak dekat Dash. Sekarang dah pukul 12.44. Pasal dia orang pukul 12 baru bagi tahu, jom lepak Dash. Sebenarnya aku jarang pergi lepak Dash sebab aku pun tak tahu nak buat apa kat situ kan. Biasanya vibe-vibe lepak Dash ni diorang just lepak ke. Tapi okey lah, kebetulan memang esok Ahad aku free, so aku on je. By the way guys, kalau korang nak screen macam yang aku pakai ni, monitor ni dia ada Apple CarPlay and Android player. Sesuai lah siapa yang guna iPhone, guna Samsung ke guna Android, tak kisah buat apa kan. Senang nak link dengan phone korang. Korang boleh, kalau korang ada intercom, korang boleh link juga dengan intercom korang. Kalau tak ada intercom, link dengan earphone korang pun boleh, tak ada masalah. So korang time like, korang boleh lah tengok map, boleh dengar lagu, boleh pilih lagu. Itu yang best tu. Nampak? Gitu. Memang style guys. So kalau korang nak screen macam ni, boleh tekan link di bawah, aku sediakan untuk korang. Ramai juga lepak Dash. Sebenarnya aku jarang datang lepak sini. Dan aku jumpa Acap dengan Syak. Aku terkejut juga lah tengok ramai juga orang, pada dah pukul 12.54, dah pukul 1. Kereta banyak gila. Dulu tak ada lah ramai sangat macam ni. Tak tahu lah sebab dulu aku datang hari biasa ke apa. Yang si Syak ni motor dia baru je siap. Hari tu aku tengok kat bengkel ada apa pelosak tak. Is that Supra? Rapi man. Is that a Supra guys? Is that a Supra? Oh my
Oh my god, belanja telur tu. Malam-malam kita lepak bersama dengan Jimmy Boy Playboy. So inilah motor-motor yang ada. S1K hijau ni lawa. Yes, lain-lain ni. Alamak. Ya betul juga. Kereta JDM lawa Mustang. Aduh, nak agak wheelie tapi tak pandai lah. Okay guys, sampai sini sahaja video kita. Thank you for watching and see you guys for the next video. Jangan lupa like and subscribe. Ciao.